Pernah dia buat salah, aku marah dekat dia tapi aku rasa berdosa tau. Aku marah, aku dia hantu. Aku rasa berdosa. Dia tumpahkan aku punya kari sana. Kita suruh dia rap. Sebab kita nak bawa dia perjalanan yang jauh daripada sini ke Perak. Jadi pakcik, rap. Please rap, aku cakap kan. Tak apa ni. Bawa hailak. Kau tak macam kuda belakang tu. Rupanya dek. Daripada puncak alam ke Saujana ni je. Bertereban aku punya kari tu. Banyak ni tinggal. Hilang. Taruh. Aku menjerit. Dia terus diam. Aku dah jenis hantu. Aku nampak dia kecil. Aku nampak dia. Itulah pakcik. Lepas tu kan. Aku balik kan. Sian pula no. Sebab kita tak sampai hati kan. Tapi aku geram masa aku dah bercakap. Kan. Dah kari aku tinggal separuh Makno. Dah kena cuci pula. Bayang. Busuk. Ya Allah busuk jatuh. Ya Allah. Ada pekerja aku. Letak minyak masak. Minyak masak dalam paket. Sebelilah. Di bantai je letak kat freezer Makno. Udah dia kata itu planta Makno. Udah aku cari tak ada. Kamu tak sakit dada. Ini nanti esok berhenti tak ni? Dia ada lagi dengan aku. Aku hampur kamu kakak aku cakap. Kau bayanglah Makno kalau kerja makan-makan. Aku cakap mana Sarah kita punya ni? Entah mana. Dah beli kan? Dah. Mana? Ujung-ujung dalam freezer di sebelah ikan. Elok orang pergi ni. Lepas tu tak bersalah. Oh, ini planta. Macam tu. Kau rasa Makno? Macam jadi pekerja Makno. Yang faham, yang tak faham. Betul tak Makno? Tapi untuk adik-adik yang buat kesalahan tu, akak akan counter lah balik. Tapi aku counter balik. Kamu biar benar. Tapi dia okey je lah. Tapi dia okey lah. Cuma aku cakap. Kena macam gini aku geli. Aku memang tegur Makno. Minta maaf lah kalau pakai jaku ketiak busuk tanya si pundut. Busuk aku cakap tak ada. Tukar. Buang. Semalam baru aku cakap kat dia. Siapa punya kain dalam wifi aku ni? Siapa punya kain muruk? Dia tinggal letak kat baru letak busuk. Tak boleh. Cakap. Si Sarah sabur kak. Tak ada. Aku tak nak. Sarah masukkan dalam plastik. Aku nak muntah bau ni. Aku macam tu.